Mesyuarat pertama Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bersetuju agar tindakan bersepadu dan kolaborasi antara agensi digerakkan secara efektif. Ini supaya isu agama, kaum dan institusi diraja 3R dapat ditangani secara lebih berkesan. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi MPPN, Datuk Seri Fadilah Yusof dalam kenyataan pasca mesyuarat itu turut menyeru agar agensi penguatkuasaan seperti PDRM dan MCMC bertindak pantas. Manakala agensi kerajaan perlu bekerjasama secara menyeluruh bagi memastikan keharmonian dan perpaduan negara terus terpelihara. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agodagang dalam kenyataan sama memaklumkan kementeriannya akan menganjurkan persidangan pembinaan negara bangsa Madani pada Jun ini. Persidangan dianjurkan dengan matlamat utama untuk mewujudkan wadah wacana kebangsaan yang membincangkan pendekatan, strategi dan dasar ke arah memperkukuh negara bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif serta berteraskan nilai madani.